Untuk pemuda MCA dalam AGM ataupun Perhimpunan Agung Pemuda MCA tempoh hari, kita telah pun meluluskan beberapa resolusi. Di antara resolusi yang agak signifikan ialah kita telah pun menyampaikan mesej kepada pucuk pimpinan MCA bahawa mana-mana tempat ataupun di kawasan yang mempunyai komposisi bangsa Cina, pengundi bangsa Cina yang agak signifikan, di kawasan itulah mesti kita ataupun mesti ada calon MCA yang bertanding. Kalau tak ada calon yang sesuai daripada MCA ataupun daripada wanita MCA, maka pemuda MCA kita sedia dan akan mengambil tanggungjawab itu atau mengambil peluang itu untuk bertanding dan menjadi calon mewakili parti MCA. Itu ialah satu resolusi yang telah kita buat. Kita juga mengiru kepada pucuk pimpinan bahawa sudah sampai masanya kita memikirkan apakah hala tuju kita. Kerana bagi kita, saya rasa apa yang menjadi asas kepada pemuda MCA ialah mereka yang tidak dapat mendapati janji yang mereka buat sebelum PRU ataupun sebelum mereka berkuasa. Kalau mereka masih gagal lagi untuk nak menepati janji-janji mereka, maka pemuda MCA tidak akan teragak-agak untuk memutuskan sebarang bentuk kerjasama dengan mereka. Saya nampak ada satu gambar ataupun visual yang menyarungkan jaket ni kan, lawa jaket ni kan. So, apakah simboliknya jaket yang Mike pakai ni? Sebenarnya rekaan jaket ini adalah ilham Ketua Pemuda MCA Kebangsaan Pemuda. Dan tujuan kita pilih warna ini ialah warna tentera. Jadi ini memberikan satu mesej kepada akar umbi kita bahawa sudah sampai masanya kita berperang. Sudah sampai masanya kita bersiap sedia untuk kita memasuki mood perang. ST10, sembang santai tapi sampai.